Alright guys, Assalamualaikum. Hari ni 9 hari bulan 10 2025 pukul 10.51. Okay, hari ni aku nampak ada satu setup yang mana dia tengah buat uptrend. Kalau ikut SMA 50 dan juga EMA 150, dia masih dekat atas. Okay, so apa yang aku nak buat adalah long kat sinilah, lebih kurang 20-22. So kawasan entry aku adalah 4581, SL 4561, manakala TP 4603. Alright, so siapa yang belum entry lagi boleh entry dekat kawasan ni lah, 4577. Alright, so kita tunggu seterusnya. A few moments later. Alright geng, akhirnya pukul sebelum ni sebelum market close, dia dah membuat terjahan dekat kita punya TP. Okay, so dia dah kena dekat 4603. Entry saya tadi 4581. Tapi ada siapa-siapa yang lewat sikit entry, mungkin dia boleh entry dekat 4576 tadi. Okay, so TP 22 tick. Okay, 22.25, RM550 guys. Okay, itu saja. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Terima kasih.